Okey, buku ni tajuk dia Kaifa Nataharrar Minal Ghadab Min Naril Ghadab. Okey, macam mana kita nak bebaskan diri kita daripada api kemarahan. Macam mana nak bebaskan diri daripada api kemarahan? Sebab kita tahu bahawa kemarahan ini walaupun kadang-kala dia satu perkara yang baik, ada masanya kita perlu marah. Bila contoh anak kita buat satu benda yang bercanggah dengan hukum syarak, bercanggah dengan undang-undang, maka kita berhak marah. Marah itu satu perkara yang sangat positif lah. Sebab kalau sekiranya kita tidak marah, maknanya kemaksiatan, kemungkaran, perkara yang salah yang dilakukan oleh anak kita itu tidak dapat dicegah. Anak akan terus-menerus melakukan perkara yang tidak baik. Ataupun marah kepada isteri yang contohnya melakukan perkara yang bercanggah dengan hukum syarak, keluar daripada rumah tanpa izin contohnya, kita marahlah. Itu kemarahan yang dituntut. Sama juga kalau sekiranya isteri keluar tak pakai tudung contoh, maka kita marah sebagai suami, maka itu satu perkara yang perlu. Tetapi ada kalanya kemarahan itu boleh menyebabkan satu perkara yang sangat negatif, sangat buruk. Bahkan dia boleh menyebabkan satu bencana yang besar dalam kehidupan manusia. Macam mana boleh berlaku bencana? Sebab dengan marah ini kadang-kadang menyebabkan orang sanggup membunuh orang lain. Sanggup membunuh kerana kemarahan tidak dapat dikawal. Sebab itulah Nabi kata, Nabi SAW pernah bersabda, Al-ghadabu minasyaitan. Kemarahan itu adalah daripada syaitan. Tapi kemarahan yang macam mana? Kemarahan yang tidak dapat dikawal. Kemarahan yang berdasarkan kepada nafsu. Kemarahan kerana emosi kita yang tidak dapat dikawal. Contohnya. Jadi kalau marah dalam perkara-perkara yang diperlukan, macam saya sebutkan tadi, marah anak melakukan kemaksiatan, marah anak kerana tak solat, marah anak kerana terlalu banyak meluangkan masa ataupun mengambil masa terlalu panjang, main game sampai solat pun tak buat, contohnya kerja rumah pun tak buat, maka itu patut dimarahkan. Marah itu tidak ada masalah. Tetapi marah yang kita nak bincang ini, marah yang menyebabkan perkara-perkara yang tidak baik. Marah yang boleh menghilangkan kewarasan pemikiran kita. Sebab bila kita terlalu marah, sahabat-sahabat, kita tak dapat kontrol nafsu kita, kita tak dapat kontrol kita punya tindakan kita, menyebabkan kita bertindak dengan tindakan yang tidak sewajarnya. Kerana marah, orang sanggup pukul orang lain. Kerana marah, orang sanggup bunuh pun orang lain. Kerana marah, sanggup buat fitnah. Marah ni sebenarnya dia antara punca berlakunya kemusnahan dalam kehidupan manusia. Musnah dari sudut contohnya hubungan antara manusia boleh rosak kerana kemarahan. Hubungan suami isteri pun boleh rosak, boleh bercerai-berai kerana apa? Kerana kemarahan tidak dapat dikawal. Kadang-kadang benda kecil je. Benda kecil je tapi boleh sampai bercerai-berai kan. Jadi sebab itulah kemarahan ini kita bukan tak boleh nak marah. Boleh marah, tak ada masalah. Tetapi marah yang terkawal. Marah yang disyariatkan oleh Allah SWT. Marah tentang perkara-perkara kemaksiatan, perkara-perkara yang tak betul. Kita boleh marah. Jadi tidak ada masalah untuk marah, tapi marah yang kita nak cerita ni marah yang boleh menyebabkan kita tidak dapat berfikir dengan waras, menyebabkan kita ambil tindakan yang boleh menyebabkan berlakunya perkara yang tidak diingini. Baik sahabat-sahabat. Sebagai permulaan mukadimah dalam kitab ni, saya dah baca daripada mukadimah ni. InsyaAllah kalau diizinkan Allah SWT, kita akan terus menjadikan buku ni sebagai rujukan utamalah untuk kita cerita tentang bagaimana kita membebaskan diri kita daripada api kemarahan. Sebab marah ni dianggap sebagai api yang membakar. Betul, bila kita terlalu marah, dia memang macam api. Dia boleh membakar, dia boleh merosakkan, dia boleh menghancurkan kehidupan manusia dengan sebab kemarahan ini. Saya bukan nak promote buku ni. Buku ni sebagai satu rujukan, dan kalau sahabat-sahabat nak beli, carilah mana-mana tapi buku ni saya dapat daripada sahabat yang bagi hadiah dekat saya buku ni. Dan saya tengok sangat bagus untuk kita kongsikan. Dan buku ni sebenarnya pernah saya terjemahkan dan dimasukkan dalam FB
Tetapi kerana sebab-sebab tertentu terpaksa berhenti kan. Walau bagaimanapun kita mulakan hari ini perbincangan kita dan saya tak akan lama lah. Sebab hari ni hari Isnin, hari kerja. So mungkin saya akan berhenti sekitar jam 7 macam tu. Ringkas saja. Okey, apa yang saya nak cerita ini sahabat-sahabat, dalam permulaan ini, dalam mukadimah yang disebutkan di sini, disebutkan di sini bahawa manusia ni Allah Ta'ala jadikan fi ahsani kian. Maksudnya Allah Ta'ala menjadikan manusia ni sebaik-baik keadaan lah, sebaik-baik kejadian. Okey. Kemudian bila Allah Ta'ala jadikan manusia ni sebaik-baik kejadian seperti mana yang disebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, sebenarnya kami jadikan manusia ni sebaik-baik kejadian. Memang terbaiklah kalau kita nak bandingkan manusia ni dengan makhluk-makhluk lain, maka kejadian manusia ni adalah yang terbaik. Walaupun mungkin kadang-kala kita tengok ada haiwan-haiwan yang cantik, yang bijak, yang pandai, tapi itu bukan sebaik-baik kejadian. Yang sebaik-baik kejadian adalah manusia. Walaupun mungkin dia tak handsome, walaupun dia tak cantik, tapi masih lagi selagi mana dia bergelar manusia, maka dia adalah manusia, ada kejadian Allah Ta'ala yang paling baik. Sebab yang dilihat kepada manusia bukanlah rupa parasnya, bukanlah status kedudukan dia, bukanlah kerana jawatan dia yang tinggi dan sebagainya. Yang dilihat kepada manusia yang paling utama adalah kerana manusia itu diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dengan akal ini manusia boleh membuat pemilihan. Okay, boleh buat benda yang baik, boleh buat benda yang tak baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah SWT memberikan ilham kepada manusia ni untuk dia buat, sama ada nak buat baik ataupun tak, nak buat benda yang tak baik. Semuanya ada ilham. Contoh pagi ni saya diilhamkan oleh Allah Ta'ala untuk buat live. Maka saya pun follow ilham tersebut. Maka itu datangnya daripada Allah SWT. Walaupun dah berkali-kali saya berniat nak buat live tapi tak jadi-jadi. Walaupun ilham tu ada kerana sebab-sebab yang tertentu lah. Tapi hari ni Allah Ta'ala ilhamkan saya untuk buat live, dan saya sebenarnya tak ada rancang pun nak bawa buku ni. Saja asalnya dalam kepala saya duk fikir-fikir nak cerita pasal solat. Sebab malam tadi saya hadiri satu program yang dianjurkan oleh Kesatuan Ulama Muslimin sedunia, dan menarik apa yang disampaikan oleh yang dipetua dia, Al-Fadhil Ustaz Wan Subki Wan Saleh. Okey, dia menyebutkan bahawa solat ini perlu diprogramkan. Jadi solat ini perlu dijadikan satu program dalam kehidupan kita. Jadi program wajib. Maknanya kena rancang solat ni. Sebab kadang-kadang ada orang yang langsung tak rancang solat dia. Sedangkan solat ni adalah asas. Asas dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Yang membezakan kita dengan orang yang bukan Islam adalah solat. Maknanya kalau kita tak solat, samalah dengan orang yang bukan Islam. Itu dia punya kaedah dia. Okey, sebab tu solat kena jaga. Jadi semalam cerita pasal, asalnya nak banyak cerita pasal solat. Okey, lepas tu saya nak tengok, lepas tu datang balik-balik dekat rumah, dekat meja kerja saya ni ada buku ni. Saya pun tengok, menarik juga untuk saya kongsikan. Jadi nak ceritanya sahabat-sahabat, kita ni sentiasa diberikan ilham oleh Allah SWT untuk memilih antara dua keadaan, yang baik atau tak, yang iman ataupun yang kufur, yang soleh ataupun yang tidak soleh. Okey, yang lurus ataupun yang sesat. Jadi semuanya ada pilihan-pilihan antara benda yang baik ataupun benda yang maksiat kepada Allah Subhanahu Taala. Dalam setiap masa bila kita nak buat satu tindakan, dia akan datang dua perkara. Bila azan dengar, contohnya kita dekat rumah dengar azan. Azan datang daripada surau yang terdekat ataupun daripada masjid. Bila kita dengar aja, kita akan terdetik dalam hati kita, nak pergi solat ke tak? Contoh, Allah Ta'ala bagi ilham, pergilah. Bagus pergi solat. Contoh kan. Tapi kita degil, kita tak nak dengar ilham, kita tak nak ikut ilham yang baik, maka kita pun tak pergi solat lah. Mana ada yang ilham kata tak payah pergilah, buat apa pergi, alah solat kat rumah je kan. Semalam dah, ataupun dia datanglah. Bila dia akan datang, nafsu kita dia akan bergabung dengan syaitan untuk memujuk kita, untuk mengajak kita buat benda yang tidak baik. Syaitan dia akan ajak benda yang tidak baik. Malaikat Allah Ta'ala beri ilham dan malaikat membantu kita memberi ilham supaya kita buat benda yang baik. Jadi dia bergaduh lah. Di antara dua
dua pemikiran ataupun dua idea, dua ilham itu akan bergabung, akan bertembung. Jadi kalau kita dikuatkan imannya oleh Allah SWT, maka kecenderungan kita sentiasa nak buat benda baik. Tapi kalau kita tidak ada iman kepada Allah, jadi kecenderungan dia sentiasa nak buat benda yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab itulah dalam Al-Quran selalu kita baca innan nafsa la'ammaratum bisu. Kerana nafsu ni sentiasa nak suruh kita buat benda yang buruk, yang tidak baik, yang mana ia bercanggah dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita, alhamdulillah sahabat-sahabat, sentiasa didorongkan atau ilham yang baik sentiasa ada dan kita berjaya melawan mana ilham-ilham yang tidak baik, idea-idea yang tidak baik, okey, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana itu adalah hadiah, itu adalah taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukanlah kerana kehebatan kita, bukanlah kerana kita ni bagus, bukanlah kerana kita ni baik sangat. Okey, tidak. Jadi pagi ni bila saya diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk buat live, walaupun dah lama tak buat live melalui TikTok ni, kerana saya pun satu ketika dulu memang agak orang kata frust lah, yang kecewa dengan TikTok, sebab akaun yang awal saya yang dah ada lebih 1,000 followers, boleh 100,000 followers, ada 110,000 followers. Akaun lama saya telah pun di-ban oleh TikTok, kemudian agak kecewa juga, agak lama juga saya stop, tak buat live apa semua, kemudian lepas tu pulih balik semangat, buat akaun baru, kemudian dah cecah lebih kurang 10,000, langsung kena ban lagi. Jadi lama jugalah, saya 2-3 bulan saya dah berpindah kepada FB. Tapi hari ini Allah Ta'ala ilhamkan saya untuk kembali untuk kembali kepada TikTok. Okey, sebab saya rasa TikTok ni bagus, ada satu sudut sahabat-sahabat dia sporting. Okey, bagus alhamdulillah, dan dia sambutan je lebih bagus walaupun saya cuma ada lebih kurang 1,000 saja followers, kerana baru membina akaun baru yang ketiga ni, harap-harap tak kena ban lah. Okey. Nah, jadi apa pun alhamdulillah sahabat, terima kasih saudara Hasmai, terima kasih kerana bersama saya pada pagi ni, dan pagi ni kita nak sembang-sembang pasal buku ni. Buku ni Kaifa Nataharrar min Naril Ghadab, atau maksudnya bagaimana kita membebaskan diri kita daripada api kemarahan. Hari ni ramai orang marah dengan sebab-sebab yang sangat kecil. Kadang-kadang kita memandu, kemudian orang cucuk-cucuk belakang, marah tak? Marah. Ini pun baru semalam berlaku pada saya, dan itu sebenarnya tak bagus. Saya nak akui, bila saya driving kadang-kadang saya cukup pantang kalau ada orang cucuk-cucuk belakang. Sabarlah sikit. Kita contoh kita drive kereta biasa-biasa je, bila kita potong, tak adalah boleh meloncor terus melintasi kereta yang kita potong tu kan. So dia akan ambil masa sikit lah, tiba-tiba ada kereta datang duduk belakang, kemudian bagi horn lagi kadang-kadang bagi lampu lagi. So kadang-kadang dia menyebabkan kita bertindak dengan cara yang agak agresif, sebagai contoh. Jadi kadang-kadang ini pun benda yang tak baik, tapi saya nak kongsi lah, ini dia antara benda-benda yang kadang-kadang berlaku pada saya dan juga mungkin pada sahabat. Jadi kadang-kadang saya buat saja perlahan. Kalau dia tak sabar, saya buat perlahan. Lagi dia tak sabar, saya buat lagi perlahan, bagi dia marah kan. Tapi benda tu tak bagus, sebenarnya tak bagus sebenarnya. Okey, bila dia buat macam tu, so pecut sikit dan pergilah ke kiri kan, contoh. Tapi kadang-kadang dia akan menyebabkan kita rasa marah dan sebagainya. Sebenarnya benda tu sangat bahaya sahabat-sahabat. Kemarahan semasa memandu sangat bahaya. Ini saya nak cerita juga. Ini walaupun kalau sahabat-sahabat tengok orang yang kenal sahabat-sahabat saya, yang kenal saya, dia kata saya ni jenis orang yang cool lah. Cool kan, tidak cepat marah. Tapi bila driving saya lain. Itu saya pernah baca satu billboard, ni dah lama lah, dekat area Selangor sana, dekat area bukan Kajang, dekat PJ sana, ada satu signboard, ni dah lama lah saya baca. Dia letakkan komen-komen orang daripada luar, visitors yang datang daripada luar, yang pelancong-pelancong lah. Dia kata orang Malaysia ni sangat, orang kata orang Malaysia ni sangat beradab, sangat bersopan santun pada kebiasaannya, tetapi bukan semasa mereka memandu.
Sebab bila mereka lihat, bila orang Melayu ni, orang Malaysia lah, tak kira lah Melayu, India, Cina dan sebagainya, bila memandu dia lain macam. Kalau dia beradab di luar, tapi bila memandu dia akan jadi sikit kurang ajar. Minta maaf lah kasar sikit. Ataupun sikit kasar, dia akan jadi kasar, dia akan jadi bengis, dia akan jadi pemarah, dia akan jadi tidak penyabar bila dia memandu. Ini komen daripada orang daripada luar, visitors ataupun turis yang datang daripada luar. Itu komen mereka terhadap rakyat Malaysia yang pada umum dia kata baik, bagus, lemah lembut, sopan santun, tetapi bukan semasa mereka memandu. Ini nak cerita sahabat-sahabat, ya, kemarahan ini sebenarnya boleh mengubah kita punya identiti, boleh mengubah sikap kita, boleh mengubah peribadi kita. Ya, walaupun kita boleh tengok macam saya sebut tadi, saya kat luar memang payah nak marah lah. Kalau maknanya payah lah, maknanya sabar, cool nampak kan. Tapi bila memandu dia lain macam, tak tahu dia ada hantu dia. Bila kita memandu dia ada hantu dia yang sentiasa cucuk-cucuk kita supaya apa? Supaya kita mengambil tindakan yang tidak sepatutnya, tidak sewajarnya. Okey, saya nak cerita satu ketika tak sahabat-sahabat. Saya memandu dengan isteri, yang memandu tu isteri, saya duduk sebelah. Okey. So, tiba-tiba kita cerita-cerita, bersembang-sembang, borak-borak, tiba-tiba ada satu isu timbul. Isu yang timbul tu dia agak sensitif bagi saya. Okey, dan saya jadi marah. Kemudian tiba-tiba apa saya buat? Saya nampak lori kat depan, lepas tu saya tarik handbrake tau. Ni tengah highway tengah highway. Ini balik kampung asalnya. Tengah highway, nak balik, saya tarik handbrake tu. Konon-kononnya, ni konon-kononnya sebenarnya nak selamatkan daripada belanggar dekat lori kat depan. Sebenarnya tidak. Sebenarnya saya nak lepaskan geram, nak lepaskan geram. Jadi ini sangat bahaya. Ini pengalaman saya, sahabat-sahabat, saya cerita supaya benda ni tak berlaku pada sahabat-sahabat lah. So apa saya buat, saya tarik handbrake, saya pegang steering, dan akhirnya kereta tu berpusing daripada menghala ke Kuantan, dia berpusing balik macam ni. Dia macam drift lah sikit, dia macam ni, pusing. Saya pun rasa dalam hati, ya Allah, hidup lagi aku ni. Rasa dah mati dah, macam dia mati lah aku macam ni kan. Rasa macam tu sahabat-sahabat. Tetapi benda tu dah berlaku. Jadi ini disebabkan oleh kemarahan. Sebab itulah sahabat-sahabat, nasihat saya, kalau sekiranya sahabat-sahabat sedang memandu, jangan sentuh isu-isu yang sensitif dengan pasangan kita. Kalau isteri contohnya memandu, jangan bawa cerita-cerita yang boleh menimbulkan kemarahan dia, sebab bila marah dia boleh buat macam-macam. Dia boleh break tiba-tiba, dia boleh pergi ke kiri ke kanan, dia boleh buat macam-macam. Boleh tekan minyak sehabis-habisnya, dia dah hilang, kewarasan pemikiran dia akan hilang kerana disebabkan oleh marah. Jadi sebab tu kalau suami memandu pun sama, isteri jangan create isu-isu yang boleh menyebabkan kemarahan. Sebab kita tengok banyak kes-kes yang disebabkan kemarahan, dia akan memandu secara laju, dia tak kisah lampu merah pun dilanggar, kemudian dia akan potong, contohnya tempat-tempat yang tidak sepatutnya memotong, contohnya garisan berkembar, kawasan contohnya tempat selekoh pun dia akan langgar juga, dia akan potong juga, akhirnya boleh menyebabkan kemalangan, dia boleh menyebabkan kematian. Jadi kemarahan ni sahabat-sahabat, dia memang api. Sebab tu disebutkan nar al-ghadab, api kemarahan. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, jam sudah pun menunjukkan pukul 7. Jadi itu saja untuk pengenalan hari pertama. Saya bercerita tentang kaifa nataharram min nar al-ghadab ini, bagaimana kita membebaskan diri pada api kemarahan ini. Jadi sedikit pengenalan hari ini, insyaAllah mudah-mudahan kita sambung lagi di masa akan datang. Sebab hari ini hari kerja, so saya pun kena berhenti awal untuk siapkan apa-apa yang patutlah. Kalau hari Minggu mungkin lebih panjang sikit, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama saya pada pagi ini. Walaupun ada yang baru join, saudara kita Raja Abdul Rahman, David Avira also joined as a guest. Amin, saudara Amin. Okey, so sahabat-sahabat yang lain jugalah yang bersama saya walaupun hanya sebentar ataupun hanya lalu saja, tapi apapun saya ucapkan jutaan terima kasih. Doa saya terbaik untuk sahabat-sahabat, moga Allah Taala memudahkan segala urusan. Okey, itu saja untuk pengenalan pagi ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah sahabat.